Jasad tanpa jiwa. Assalamualaikum semua. Aku nak ceritakan satu kisah aku dan aku sangat perlukan pertolongan dan beri pendapat dan juga kata-kata positif. Tahun ni tahun ke-10 perkahwinan aku. Kalau kira dari kami bercinta sampailah sekarang dah 15 tahun aku dengan suami. Alhamdulillah kami okey dan kami dikurniakan sepasang cahaya mata yang sihat sempurna. Aku dan suami berkerjaya. Kami berpendapatan tetap dan serba-serbi cukup untuk kehidupan yang selesa. Suami aku baik. Semua benda aku nak, dia usahakan. Bila aku tak dekat rumah, suami aku handle anak-anak. Sama aku pun selalu berusaha untuk jadi yang terbaik buat keluarga kecilku. Aku kerja shift. Sebelum pergi kerja, aku pastikan ada makanan untuk suami dan anak-anak, rumah kemas dan baju berlipat. Hujung minggu, sesibuk apa pun aku akan cari masa juga untuk luangkan masa dengan keluarga. Walaupun lemau balik kerja malam, tetap aku gagahkan mata dan fizikal untuk mereka. Pada pandangan mata kasar, kami sebuah keluarga bahagia. Financial kami stable, ada aset yang lebih dari selesa. Anak-anak pandai dan dari segi rupa juga bagi akulah kami sedap mata memandang. Aku ni jenis happy go lucky. Bagi orang tak lawak pun, aku boleh ketawa. Baca komen dekat aplikasi biru je pun, aku bantai gelak sampai merah muka. Punyalah mudah terhibur aku ni. Suami aku pula jenis serius. Tengok muka dia pun buat orang rasa takut nak tegur. Serius je manjang. Tapi dia baik, pemurah dan rajin tolong orang. Nampak happy je kan baca ni? Tapi aku sebenarnya rasa kosong. Aku sukakan orang lain. Korang please jangan judge aku lagi korang. Tawa hati aku ni ada sebab. Aku ceritakan kenapa. Aku kan ceria punya orang. Malas aku nak marah-marah atau beria. Orang tak beria, aku pun seadanya je lah. So, kisah ni start dari awal kahwin. Tengah pregnant anak pertama, laki aku kantoi ada minah lain. Kantoi WhatsApp dia orang pun bukan besya-besya dah. Aku terus confront laki aku. Berlakulah drama ngamuk-mengamuk dengan air mata. Lepas tu diam seminggu. Then back to normal. Kantoi tu bukan sekali, berkali-kali dalam masa 5 tahun kahwin. Aku ni macam-macam usaha dah buat untuk pertahankan rumah tangga aku dari kena sondol. Last, aku give up dah. Aku cakap dekat husband, aku penat dah pertahankan semua ni. Cukuplah curang. Kalau nak pergi, pergi. Kalau sayang keluarga, please stay dan mulakan hidup baru. So, dia janji itu last. Aku pun malas fikir dah. Aku serah semua ke Allah. Kalau dia buat lagi, biar Allah tunjuk bukti yang jelas. Dan memang ada lagi lepas tu. Kantoi. Yang ni lagi luar biasa. Aku masa tu kan tak tahu nak cakap apa dah. Hancur hati ni sampai tak ada air mata pun dah nak keluar. Anak kedua baru 8 bulan masa tu. Dalam dilema antara maruah, sakit hati dan anak-anak. Aku memang nak angkat kaki dah. Aku ikhlas lepaskan suami dan fikir aku yang patut keluar dari hidup diorang. Tapi time kemuncak tu jugalah suami aku macam kena rasuk. Minta maaf, peluk kaki aku, merayu-rayu, menangis. Seram pula bila ingat balik. Aku minta tempoh bertenang. Aku pergi bercuti dengan anak-anak. Beberapa yang selepas tu yang aku spend tu, aku doa, minta Allah berikan petunjuk, gerakkan hati aku untuk membuat keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Lepas solat tu, anak-anak aku mengigau panggil ayah dia. 2 kali dia mengigau dan sepanjang beberapa malam duduk macam tu je. So aku anggap inilah jawapan untuk doa aku tu. Aku balik, aku cakap kita teruskan macam biasa. Tapi kali ni aku tak dapat nak jadi macam aku yang dulu. Hanya jasad tanpa jiwa, senyum tanpa perasaan. Aku tak seceria dulu. Selepas kejadian tu, serius aku macam orang gila. Depression weh. Bukan tak boleh terima kenyataan dicurangi, tapi jiwa ni sakit sebab terpaksa hadap muka yang lunyaikan hati dan perasaan berkali-kali. Aku maki anak, aku maki suami. Berubah waktu terus. Aku punya self-confidence drop terus. Rasa betul gagal sampai suami sanggup buat aku macam ni. Dalam toilet, menangis bawah shower. Soal diri, kenapa bodoh sangat stay lagi? Tak serik ke dipermainkan, diperbodohkan? Depan anak, I pretend to be okay. Depan family, kena berlakon nampak macam semua okay. Tapi realitinya, jiwa aku terseksa. Jadi pelakon tak bertauliah ni sumpah kaku. Dalam duduk down tu, aku yakin mesti ada sinar di hadapan dan kesakitan ni takkan lama. Kalau tanya aku, kenapa tak bermadu? Minah tu siap suruh suami tinggal aku.
Apa? Dia ingat aku ni ingin bermadu dengan dia ke? Start dari situ, aku dah tawar hati. Kadang rasa terpaksa, tapi hidup ni tetap kena teruskan. So teruskan je lah bersama doa dan harapan. Oh ya, laki aku ni satu je dia tak okey. Dia ni pendiam. So we lack good communication. And dia ni apa-apa memang aku kena buat, kena decide. Aku jadi sangat berdikari disebabkan perangai dia yang ni. Benda macam ni lagilah buat aku rasa kosong. Rasa aku boleh je teruskan hidup tanpa dia. Tak baik kan? So, laluilah aku dengan rasa kosong ni. Sampai satu masa, aku diuji dengan perasaan pada lelaki lain. Aku jumpa dia ni masa nak dia petah, aku pun lupa. Lepas tu, adalah jumpa lagi tapi bukan berdua. Contoh macam kenduri kawan kami ke. Tak pernah tegur pun. Tapi isyarat dari jauh buat aku rasa bukan aku je ada perasaan tu. Tapi itulah terlahan sendiri je. Bukan ada confession ke apa. Aku sendiri tak dapat nak ungkap. Rasa rindu yang tak terucap. Rasa tenang bila tengok muka dia. Walaupun hanya sekadar gambar. Sumpah, rasa ni betul ganggu ketenteraman jiwaku. And paling syok kan, dah 2 tahun aku simpan perasaan ni. Lelaki yang aku suka tu tak tahu pun aku suka dia. Aku tak pernah contact or follow dia dekat any social media platform. Walaupun dekat aplikasi biru tu dia dah appear dekat social media aku, tak pernah aku add. Walaupun kadang rasa nak je contact, tapi Alhamdulillah aku masih waras. Dia single dan available. Aku pula a wife and a mom. Dia kenal husband aku. Husband aku pun kenal dia. So as prevention from another kecurangan, aku pendam je rasa ni. Biarlah duduk dalam hati je. Aku okey je macam ni. Aku harap dia kahwin cepat. Bila dah tahu hati dengan suami ni, apa yang dia buat pun dah tak impress aku. Aku layan je, asalkan suami tak kecil hati. Aku nak anak-anak rasa ada keluarga bahagia. Tugas aku untuk didik dan bahagiakan amanah dari Allah. Aku tak nak jadi isteri derhaka. Aku layan suami aku macam biasa dan sepatutnya. Aku berdoa dihapuskan perasaan ni. Tapi aku tak mampu berdoa untuk kembalikan rasa cinta pada suami. Punyalah aku tahu hati sampai aku dah rasa tak apalah hidup tanpa cinta suami. Selepas kejadian ni kan, aku rasa satu-satunya benda yang aku impi dari dulu tercapai. Sungguh Allah perkenankan semua doa hamba-Nya. Jadi, aku bertawakal dan bersangka baiklah selalu dengan Allah. Kepada yang mendengar cerita aku ni, tolong nasihatkan aku di ruangan komen macam mana aku nak hilangkan perasaan tawar hati ni dan hadirkan balik rasa cinta. Mana tahu dengan nasihat yang korang beri tu boleh selamatkan masjid yang kami bina ni. Terima kasih korang.